Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurbaya binti Muhammad Tajuddin, C24A2313 akan berbincangkan pengenalan konsep budaya. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat multirasial, multi-agama yang mana Islam dominan dari segi politik maupun budaya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, budaya merupakan cara hidup sesuatu masyarakat. Merangkumi adat resam, nilai, kepercayaan, amalan harian dan tingkah laku yang diwarisi turun-temurun. Menurut Stuart C. 1948, konsep budaya semakin diiktiraf sebagai asas utama dalam sains sosial, menunjukkan betapa pentingnya budaya dalam memahami struktur sosial manusia. Menurut Kroeber dan Clark 1952, konsep budaya adalah luas dan merangkumi sistem nilai, adat resam, undang-undang serta cara hidup yang membentuk identiti masyarakat. Melalui budaya, manusia belajar memahami dunia sekeliling, membentuk hubungan sosial dan mengekalkan kesinambungan tradisi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farahin Sofia binti Muhammad Saiful Thomas. Nombor matrik C24A25113. Salah satu elemen penting dalam budaya ialah pengetahuan, iaitu kefahaman dan kemahiran yang digunakan oleh manusia untuk mengurus kehidupan seharian. Kepelbagaian budaya membawa kepada kepelbagaian pengetahuan kerana setiap masyarakat membangunkan pengetahuan mengikut latar belakang, persekitaran dan keperluan hidup masing-masing. Kepelbagaian pengetahuan wujud kerana masyarakat hidup dalam persekitaran yang berbeza. Keadaan geografi, iklim dan sumber alam mempengaruhi cara manusia memperoleh pengetahuan seperti teknik pertanian, pengurusan makanan dan tempat tinggal. Pengetahuan ini terbentuk melalui pengalaman harian dan pemerhatian, lalu menjadi panduan praktikal dalam kehidupan masyarakat tersebut. Isi yang kedua ialah pengetahuan melalui pembelajaran sosial. Pengetahuan budaya tidak diperoleh secara semula jadi, tetapi dipelajari melalui proses sosial seperti pemerhatian, latihan dan pelibatan dalam aktiviti masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam memindahkan pengetahuan kepada generasi seterusnya, menyebabkan wujudnya kepelbagaian pengetahuan antara kelompok sosial yang berbeza. Isi yang ketiga ialah pengetahuan sebagai cara menyelesaikan masalah. Setiap budaya mempunyai pendekatan berbeza dalam menangani cabaran hidup seperti pengurusan keluarga, pembahagian kerja dan kelangsungan hidup. Perbezaan pendekatan ini menghasilkan pelbagai bentuk pengetahuan yang sesuai dengan konteks sosial masing-masing. Hal ini menunjukkan bahawa pengetahuan dibentuk oleh budaya dan tidak bersifat seragam. Yang seterusnya ialah kepercayaan. Kepercayaan ialah pegangan atau keyakinan yang diterima oleh individu atau masyarakat terhadap sesuatu perkara yang dianggap benar, suci atau bermakna. Dan kepercayaan ini menjadi panduan dalam membentuk pemikiran, sikap dan tingkah laku dalam kehidupan seharian. Pertama ialah kepercayaan sebagai unsur budaya, bukan kebendaan. Kepercayaan merupakan unsur budaya, bukan material yang tidak dapat disentuh secara fizikal, tetapi sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat. Ia diwarisi secara turun-temurun melalui proses sosialisasi seperti keluarga, pendidikan dan institusi sosial. Kepercayaan membentuk kerangka pemikiran masyarakat tentang apa yang dianggap benar, salah, baik atau buruk. Yang kedua ialah kepercayaan tradisional atau animisme. Sebelum kedatangan agama besar, masyarakat tempatan mempercayai roh, semangat alam dan kuasa gaib. Kepercayaan animisme masih boleh dapat dilihat dalam adat resam, pantang larang dan upacara tertentu. Unsur ini menunjukkan hubungan rapat antara manusia dan alam dalam budaya tradisional. Yang ketiga ialah kepercayaan dalam pembentukan norma dan tingkah laku sosial. Kepercayaan menentukan tingkah laku sosial seperti adab sopan, hormat menghormati dan kerjasama. Ia membentuk norma seperti menghormati orang tua dan menjaga keharmonian masyarakat. Kepercayaan juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial tanpa perlu undang-undang bertulis. Seterusnya yang keempat, kepercayaan agama dalam masyarakat Malaysia.
Malaysia mempunyai kepelbagaian agama seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan kepercayaan lain yang diiktiraf. Kepercayaan agama membentuk nilai moral, etika dan prinsip hidup masyarakat. Amalan agama seperti perayaan ibadah dan pantang larang menjadi identiti setiap kaum. Seterusnya kita masuk kepada maksud seni. Seni ialah merupakan hasil ciptaan manusia yang lahir daripada kreativiti dan imajinasi untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan bermakna. Selain itu, melalui seni juga seperti tarian, muzik, lukisan dan kraft tangan, masyarakat dapat menyampaikan perasaan, pemikiran serta nilai budaya mereka. Isi pertama dia ialah yang pertama, kepelbagaian seni tradisional dalam masyarakat majmuk, iaitu masyarakat Malaysia kaya dengan seni tradisional seperti tarian zapin dan makyong bagi masyarakat Melayu. Bagi masyarakat India, terdapat Bharatanatyam iaitu tarian tradisional mereka, serta tarian singa dan naga bagi masyarakat Cina. Kepelbagaian ini menunjukkan toleransi dan penerimaan antara budaya. Seterusnya ialah seni kraft dan visual mencerminkan kreativiti masyarakat, iaitu seni kraft seperti batik, songket, anyaman, ukiran kayu dan tembikar memperlihatkan kemahiran, iaitu kreativiti serta kehalusan seni masyarakat Malaysia yang diwarisi secara turun-menurun. Seterusnya, yang ketiga ialah seni muzik dan persembahan sebagai warisan budaya, iaitu alat muzik tradisional seperti gamelan, kumpang, rebab, seruling merupakan alat tradisional bagi bangsa Melayu. Seterusnya, alat tradisional seperti pipa, iaitu alat muzik bertali yang dipetik menyerupai gitar yang dimainkan secara menegak bagi alatan tradisional Cina. Manakala untuk bangsa India ialah tabla, iaitu sepasang gendang kecil yang dimainkan dengan tangan. Bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga digunakan dalam upacara adat, perayaan dan majlis keagamaan yang mengekalkan warisan budaya. Seterusnya, yang keempat ialah seni perubatan merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Malaysia, iaitu masyarakat Melayu mengamalkan perubatan tradisional berasaskan herba, urutan dan unsur spiritual. Bagi masyarakat Cina pula ialah menekankan keseimbangan yin dan yang melalui penggunaan herba dan akupuntur. Manakala masyarakat India mengamalkan perubatan Ayurveda yang menitik beratkan keseimbangan tubuh, minda dan roh. Kesemua seni perubatan ini menjadi warisan budaya yang masih diamalkan dan memperkayakan kepelbagaian budaya di Malaysia. Seterusnya, yang kelima ialah seni sebagai media penyampaian nilai dan moral, iaitu banyak hasil seni mengandungi mesej pengajaran seperti nilai kesopanan, kerjasama, hormat menghormati dan tanggungjawab sosial yang membantu membentuk akhlak dan sasiah masyarakat. Peranan seterusnya, yang keenam ialah peranan seni dalam memperkukuhkan perpaduan nasional, iaitu aktiviti seni seperti festival kebudayaan, pameran seni dan persembahan pelbagai kaum menggalakkan interaksi sosial, meningkatkan kefahaman budaya dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, yang terakhir ialah seni sebagai alat pendidikan dan pembentukan jati diri, iaitu pendidikan seni di institusi pendidikan mendedahkan pelajar kepada kepelbagaian budaya Malaysia. Hal ini membantu membentuk jati diri nasional serta memupuk sikap menghargai kepelbagaian budaya sebagai kekuatan dalam pembinaan sesebuah masyarakat berbudaya. Dalam konteks masyarakat Malaysia, budaya bukan sekadar merangkumi seni, bahasa atau kepercayaan, malah turut merangkumi peraturan budaya yang mengawal tingkah laku dan hubungan sosial. Peraturan budaya merujuk kepada norma, adat dan garis panduan tidak bertulis yang dipersetujui bersama oleh anggota masyarakat bagi memastikan keharmonian, ketertiban dan kesantunan dalam kehidupan seharian. Sebagai sebuah negara majmuk, masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai sistem peraturan budaya yang berbeza mengikut kaum dan latar belakang. Namun, kesemuanya berfungsi sebagai mekanisme kawalan sosial. Dalam masyarakat Melayu,
peraturan budaya menekankan konsep adab seperti menghormati orang yang lebih tua, menggunakan bahasa yang sopan serta menjaga tingkah laku dalam pergaulan. Dalam masyarakat Cina pula, nilai tanggungjawab terhadap ibu bapa menjadi peraturan moral yang membentuk struktur kekeluargaan dan sosial. Manakala dalam masyarakat India, peraturan budaya dapat dilihat melalui amalan memberi salam, menghormati tetamu serta pematuhan terhadap adat tertentu dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Selain itu, peraturan budaya turut berperanan penting dalam mengatur pelaksanaan adat dan upacara tradisi. Setiap kaum di Malaysia mempunyai protokol sendiri dalam majlis perkahwinan, kematian, kelahiran dan perayaan. Pematuhan terhadap susunan acara, larangan tertentu serta simbol-simbol adat memastikan kesinambungan warisan budaya dan mengekalkan identiti masyarakat. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan agar adat tidak disalah tafsir atau diamalkan secara sewenang-wenangnya. Di peringkat interaksi antara kaum, peraturan budaya berfungsi sebagai asas kepada toleransi dan integrasi sosial. Amalan menghormati pantang larang makanan, menjaga sensitiviti agama serta menghormati ruang ibadat kaum lain menunjukkan kewujudan norma bersama yang diterima secara kolektif. Walaupun tidak termaktub dalam undang-undang, peraturan ini dipatuhi demi menjaga keharmonian masyarakat berbilang kaum. Kesimpulannya, peraturan budaya merupakan komponen penting dalam konsep budaya masyarakat Malaysia. Ia berperanan mengawal tingkah laku, memelihara keharmonian sosial serta membentuk identiti masyarakat yang beradab dan bertata susila. Budaya merupakan cara hidup masyarakat yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, adat, kesenian dan nilai moral. Malaysia sebagai negara majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, menjadikan masyarakat kita kaya dengan kepelbagaian budaya. Dalam konteks ini, nilai moral seperti kejujuran, tanggungjawab, hormat menghormati, tolong-menolong dan sopan santun menjadi asas penting yang membentuk masyarakat berbudaya. Penghayatan nilai ini membantu membina kehidupan yang lebih harmoni, beradab dan saling menghormati antara satu sama lain. Kejujuran. Kejujuran merupakan asas kepada kepercayaan dalam masyarakat. Apabila individu bersikap jujur dalam percakapan dalam urusan harian, ia mengukuhkan hubungan dan mewujudkan suasana yang aman serta saling menghormati. Yang kedua, tanggungjawab. Setiap individu memainkan peranan penting dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sikap bertanggungjawab menjadikan seseorang lebih berdisiplin, amanah dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Yang ketiga, hormat menghormati. Sebagai negara berbilang kaum, nilai hormat menghormati amat dititikberatkan. Menghormati agama, budaya dan adat kaum lain mewujudkan perpaduan serta mengelakkan salah faham dalam masyarakat. Yang keempat, tolong-menolong dan gotong royong. Amalan tolong-menolong dan diamalkan dalam pelbagai situasi seperti kenduri, kegiatan komuniti dan ketika bencana. Semangat gotong royong ini mengeratkan hubungan kejiranan dan memupuk rasa prihatin sesama rakyat. Yang kelima, kesopanan. Kesopanan dalam pertuturan, tingkah laku dan cara berpakaian melambangkan akhlak mulia masyarakat Malaysia. Sikap ini memupuk suasana yang harmoni dan menyenangkan dalam interaksi harian. Kesimpulannya, penghayatan nilai moral merupakan tunjang utama dalam membentuk masyarakat Malaysia yang beradab, bersatu dan harmoni. Nilai-nilai ini diwarisi dari generasi ke generasi menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang benar-benar berbudaya dan bermaruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamilia binti Azrin, nombor matrik C24A2287. Tajuk saya Kepelbagaian Bahasa sebagai Cerminan Budaya Masyarakat Malaysia. Seperti kita tahu, Malaysia ni merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan salah satu elemen utama yang mencerminkan kompleksiti budaya masyarakat Malaysia ialah kepelbagaian bahasa. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga medium
untuk menyampaikan nilai, kepercayaan dan identiti sesuatu masyarakat. Dekat Malaysia ni, bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan yang menyatukan rakyat pelbagai kaum. Pada masa yang sama, bahasa lain seperti bahasa Mandarin, Tamil, Iban, Kadazan Dusun serta dialek tempatan terus dipelihara dan digunakan dalam kehidupan seharian. Kepelbagaian ini telah menunjukkan tahap pengetahuan dan penerimaan budaya yang tinggi dalam masyarakat Malaysia. Selain itu, penggunaan bahasa dalam pendidikan, media dan urusan sosial membantu memupuk sikap saling menghormati antara kaum. Contohnya, masyarakat Malaysia sering menggunakan lebih daripada satu bahasa dalam perbualan harian, seperti percampuran bahasa Melayu dan Inggeris yang dikenali sebagai bahasa rojak. Ini mencerminkan sifat masyarakat yang fleksibel dan terbuka terhadap pengaruh budaya lain. Kesimpulannya, kepelbagaian bahasa di Malaysia bukanlah satu halangan, sebaliknya menjadi kekuatan yang memperkayakan budaya dan mengukuhkan perpaduan dan mengukuhkan perpaduan. Ia telah membuktikan bahawa masyarakat Malaysia ialah masyarakat yang berbudaya, matang dan mampu hidup harmoni dalam kepelbagaian. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, budaya ini merupakan teras penting dalam pembentukan masyarakat Malaysia sebagai sebuah masyarakat yang berbudaya dan beridentiti. Budaya Malaysia bersifat kompleks kerana ia merangkumi pelbagai aspek kehidupan seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, nilai moral, adat resam dan juga peraturan sosial. Kepelbagaian ini terbentuk hasil daripada latar belakang sejarah serta kewujudan masyarakat berbilang kaum yang terdiri daripada orang Melayu, Cina, India dan juga pelbagai etnik lain. Walaupun berbeza dari segi agama, bahasa dan adat, masyarakat Malaysia mampu hidup dalam suasana yang aman dan harmoni melalui sikap toleransi dan saling menghormati. Nilai-nilai murni seperti kesopanan, kesederhanaan dan tanggungjawab sosial menjadi asas penting dalam menekankan keharmonian dan kestabilan negara. Interaksi antara budaya juga memperkayakan identiti nasional dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik di mata dunia. Oleh itu, pemahaman dan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya amat penting, terutamanya dalam kalangan generasi muda, agar warisan budaya ini terus dipelihara dan dihargai. Dengan menghormati perbezaan dan mengamalkan nilai moral yang baik, masyarakat Malaysia dapat terus bersatu padu serta berdaya tahan dalam menghadapi cabaran globalisasi dan perubahan sosial pada masa depan.